Kita semua kenal Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul kan? Tapi pernah tak kita terfikir tentang baginda sebagai seorang ayah? Hari ini, jom kita selami satu sisi lain dari kehidupan baginda. Sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Kisah tentang 7 orang anaknya. Ini cerita tentang kasih sayang, tentang kehilangan dan tentang keimanan yang luar biasa. Ya, Nabi kita dikurniakan 7 orang anak. Bukan 1, bukan 2, tapi 7. Setiap seorang daripada mereka ada kisah tersendiri, ada takdirnya yang tersendiri. Dan percayalah, kisah mereka ni akan ajar kita banyak benda tentang hidup, tentang sabar dan tentang erti reba. Jom kita kenal mereka. Okey, jadi daripada 7 orang ni ada 3 orang putera dan 4 orang puteri. 6 daripada mereka dilahirkan oleh isteri pertama baginda, Khadijah binti Khuwailid, cinta sejati baginda. Dan yang seorang lagi, yang paling bongsu, lahir bertahun-tahun kemudian daripada isteri baginda, Maria Al-Qibti. Jadi kita akan mulakan cerita ni dari awal ya. Perjalanan kita bermula di Mekah. Zaman awal-awal kenabian. Bayangkan, Nabi dan Khadijah baru membina keluarga dan Allah kurniakan mereka 2 orang anak lelaki. Tapi, kegembiraan tu tak lama sebab di sinilah ujian besar pertama mereka bermula. Anak sulung mereka namanya Al-Qasim sebab dialah Nabi kita dapat gelaran Abu Al-Qasim, ayah kepada Qasim. Lepas tu lahir pula Abdullah. Tapi takdir Allah kedua-duanya meninggal dunia masa masih kecil. Bayangkanlah kesedihan seorang ibu dan ayah. Dan nak jadikan cerita lagi sedih, musuh-musuh Islam masa tu ejek Nabi. Panggil baginda Abtar yang maksudnya keturunan kau terputus. Subhanallah, kejamnya. Ini betul-betul satu ujian yang sangat menguji kesabaran Nabi dan Khadijah. Tapi, lepas hujan kan ada pelangi? Selepas diuji dengan kehilangan 2 putera, Allah gantikan dengan kurniaan 4 orang puteri yang hebat-hebat belaka. Mereka ni bukan sekadar pengubat duka tau. Mereka nilah yang jadi tiang sokongan dan simbol kekuatan dalam perjuangan ayahanda mereka. Jom kita kenal Sri Kandi-Sri Kandi ni. Kita mula dengan yang sulung, Zainab. Ujian dia cukup perit. Suami dia Abu Al-As masa tu belum masuk Islam lagi, jadi mereka terpaksa berpisah buat sementara. Tapi dugaan paling besar dihadapi masa nak berhijrah ke Madinah. Dia diserang dengan begitu kejam sampai cedera parah dan kecederaan itulah yang akhirnya membawa kepada kewafatannya. Kisah dia ni memang satu cerita tentang pengorbanan yang luar biasa. Seterusnya, kita ada Ruqayyah. Kalau nak cakap pasal hijrah, dialah heroinnya. Bersama suami tercinta, Uthman bin Affan, dia berhijrah bukan sekali, tapi 2 kali. Mula-mula ke Habsyah untuk lari dari siksaan, lepas tu ke Madinah. Tapi sedihnya, dia jatuh sakit dan meninggal dunia. Dan masa tu pula, ayahandanya, Nabi kita, tengah berada di medan Perang Badar. Cuba bayangkan, dapat berita anak meninggal masa tengah berjuang. Satu lagi kehilangan yang ditanggung dari jauh. Dan cerita Uthman dengan keluarga Nabi ni tak habis kat situ. Ini yang sangat unik. Lepas Ruqayyah meninggal, apa yang Nabi buat? Baginda tawarkan seorang lagi putrinya, Kulsum, untuk berkahwin dengan Uthman. Nampak tak betapa percayanya Nabi pada menantu dia ni? Hebat kan? Dan disebabkan perkahwinan inilah, Saidina Uthman dapat satu gelaran yang tak ada orang lain pernah dapat. Gelaran apa tu? Zun Nurain. Maksudnya, pemilik 2 cahaya. 2 cahaya ni merujuk kepada 2 orang puteri Nabi, Ruqayyah dan Kulsum. Satu penghormatan yang sangat-sangat besar yang tunjukkan betapa mulianya akhlak Saidina Uthman. Jadi, Kulthum pun dengan penuh ketaatan berkahwin dengan Uthman menyambung legasi kakaknya. Hidup dia di Madinah sangat sederhana dan penuh pengabdian. Tapi, takdir Allah, dia juga meninggal dunia tanpa sempat ada anak. Dan satu lagi kehilangan buat Nabi kita. Satu lagi ujian kesabaran. Dan sekarang, kita sampai pada puteri yang paling istimewa, Fatimah. Yang paling rapat, yang paling disayangi. Hubungan mereka ni, Masya Allah, sangat luar biasa. Sampai Nabi panggil dia Abiha, yang bermaksud ibu kepada ayahnya. Sebab Fatimah nilah yang menjaga, yang memberi kekuatan pada Nabi. Terutamanya selepas Ummul Mukminin Khadijah wafat. Dan dialah yang kemudiannya dikahwinkan dengan pahlawan terhebat, Saidina Ali bin Abi Talib.
Daripada perkahwinan Fatimah dan Ali inilah lahirnya cucu-cucu kesayangan Nabi, Hasan dan Husain. Dan ini dia fakta paling penting. Hanya melalui Fatimah lah zuriat dan keturunan Nabi Muhammad SAW bersambung. Sampailah ke hari ini. Dialah satu-satunya anak yang hidup lebih lama dari ayahnya. Tapi tak lama, hanya 6 bulan selepas kewafatan baginda, seolah-olah tak sanggup berpisah lama dengan ayahanda tercinta. Baik, sekarang kita beralih ke fasa terakhir kehidupan Nabi di Madinah. Masa ni, baginda pun dah berusia. Dan tiba-tiba, baginda dapat satu lagi anugerah, satu kurniaan yang tak disangka-sangka. Namanya Ibrahim, putra bongsu, lahir di Madinah daripada Maria Al-Qibtiyah. Kelahiran dia ni betul-betul bawa sinar gembira pada Nabi di usia senja baginda. Baginda sangat-sangat sayang pada Ibrahim. Selalu dukung, selalu cium depan orang ramai, tak sorok-sorok pun. Nampak kan betapa sayangnya seorang ayah? Tapi sekali lagi kegembiraan itu diuji. Ibrahim meninggal dunia masa umurnya lebih kurang 18 bulan dan kebetulan pada hari itu berlaku gerhana matahari. Terus orang ramai cakap, wah, langit pun menangis sebab putera Nabi wafat. Tapi tengoklah kehebatan Nabi kita. Walaupun tengah bersedih sangat, baginda tetap ambil peluang untuk mendidik umatnya. Baginda tegaskan, gerhana tu tanda kekuasaan Allah, ia tak berlaku sebab ada orang lahir atau mati. Betul-betul seorang pendidik sejati. Jadi, 7 orang anak, 7 kisah berbeza. Tapi ada satu benang merah yang mengikat semua cerita ni, kesabaran. Kisah keluarga Nabi ni, subhanallah. Ia tentang bagaimana seorang insan, walaupun dia seorang rasul, diuji berkali-kali dengan kehilangan. Tapi imannya tak pernah goyah. So, cuba kita fikir sejenak, macam mana seseorang tu boleh hadap kehilangan yang macam ni? Kehilangan bukan seorang tapi 6 daripada 7 orang anak semasa kita masih hidup. Beratnya ujian tu. Ini bukan cerita biasa. Ini adalah pelajaran tentang kekuatan jiwa dan penyerahan total kepada Tuhan. Dan jawapannya ada pada kata-kata Nabi sendiri masa Ibrahim meninggal. Baginda bersabda, mata ini menangis, hati ini bersedih, tapi mulut ini tak akan cakap apa-apa, melainkan apa yang Allah redha. Itulah dia, itulah kuncinya. Sedih itu fitrah, itu normal bagi seorang manusia. Tapi redha itu adalah puncak keimanan. Satu pengajaran yang akan kekal relevan untuk kita semua sampai bila-bila.